So guys, inilah wireless speaker terbaru daripada Sonic Gear, iaitu Sonic Gear Boom 6. So ini adalah version yang lebih besar sikit lah kalau dibandingkan dia punya version yang kecil ni, yang Boom 2. Dari segi specs untuk Sonic Go Boom 6 ni lebih kurang sama macam yang Boom 2. Dari segi dia punya Bluetooth 5.4, battery capacity up to 5 jam sekali penggunaan. Ada IP rating IPX5. Cuma yang bezanya untuk yang Sonic Go Boom 6 ni ialah dia punya output power dia lebih tinggi sikit, 30 watt. Tapi kalau pure power dia dalam 15 watt saja. So ini dia punya design ya, yang untuk Boom 6. So compare dengan Boom 2 ni memang lebih comel lah. Ini kalau nak lebih power sikit sound dia, boleh ambil yang inilah. So design dia memang sama, cuma dia dipanjangkan sikit lah. Dia juga dia punya tali ni untuk korang nak pegang, nak bawa ke mana-mana, so lebih mudah lah. Button control semua dekat belakang sini. Ini power button semua, boleh tekan lama untuk on kan. Ada RGB light, ada RGB light. Lepas tu kat tengah-tengah sini dia ada dia punya penutup lah untuk hide dia punya ports. So korang tengok port dia ni ada sama juga macam yang Boom 2. Ada USB-C port untuk charge, ada USB-A untuk cucuk korang punya thumb drive, auxiliary port untuk cucuk secara wayar, dan juga ada TF card slot untuk korang nak play lagu melalui memory card. Korang pun boleh dengar sound test ni. Jadi guys, kalau korang berkenan dapatkan speaker Sonic Gear Boom 6 ni, boleh dapatkan sekarang.